dua sad. Was-saif. Was-saif. Bila balik kepada bab makhrajus sad, ya, bila kita balik kepada bab makhrajus sad, huruf sad makhrajnya sama dengan makhrajus sin dan juga makhrajus zai. Makhrajus sad kita menggunakan hujung lidah kita diletakkan pada bahagian gigi bawah. Ya, ini ceritanya. Ini gigi. Ya, ini gigi kita. Semoga jelas ya di sini. Jadi lidah ini kita gunakan bahagian hujung lidah. Ini. نستخدم من طرف اللسان. طرف اللسان هنا. Tip of the tongue. طرف اللسان, tip of the tongue, hujung lidah diletakkan pada bahagian gigi bawah. Ini gigi atas, ini gigi bawah di sini. أين مخرج السين؟ مخرج السين طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى. Ya, dikatakan di manakah makhrajus sin, samalah dengan makhrajus zai dan juga makhrajus sad. Hujung lidah taraful lisan ma'a usul al-thanaya sufla, hujung lidah pada hujung bahagian pangkal gigi bawah. Ya, pangkal gigi bawah. The tip of the tongue with the tip lower incisors. Jadi bila kita sebut huruf sin, huruf sad, huruf zai, bicara kita sekarang adalah tentang huruf sad, bukan huruf yang lain ya. Huruf sad, huruf sin dan juga huruf zai. Tempat yang sama dari segi makhraj. Dalam masa yang sama juga, ketiga-tiga huruf ini, sad, sin, zai, sin, sad, kalau dalam bab sifat huruf, ya, kita akan pergi